ke hadapan waktu yang berlalu di antara batas-batas perjalanan. Tanpa aku sedar, waktu yang perlahan menua menyusun perjalanan yang tak terduga. 9 tahun perjalanan menjadi anak rantau memerlukan hati yang kuat, yang tak ada bahu untuk bersandar. Ada masa kau hanya boleh kata okey agar tiada yang risau. Kau kena pujuk diri untuk bangkit setiap pagi. Kau kena belajar buat semuanya sendiri. Kau rindu, tapi kau diam. Kau letih, tapi kau teruskan langkah. Sebab dalam setiap payah ada doa yang menunggu di seberang jarak. Ada impian kecil yang tak pernah padam di hati. Ada ketika kau rasa ingin berehat. Mungkin bila kau dah penat, Tuhan seakan merombak percaturan hidup dengan kejutan yang cepat. Mana mungkin aku melupakan saat fajar menjema indah diselimuti embun pagi yang dinginkan. Dalam perjalanan ini, aku disapa kehijauan perbukitan dan awan melalui perjalanan kecil di lorong desa. Mana mungkin aku lupa saat kita meredah semalu, bermain riang, seakan menari di halaman rumput sarut di padang, diikuti warna-warni kuntum bunga yang turut bergoyangan, dan kicauan murai di pohon kayu dan dipuput oleh angin yang lemah gemalai, sehingga matahari bersembunyi di sebalik awan antara renai yang menderai. Mana mungkin aku lupa saat kita membangunkan impian dan harapan, seakan memecah segala yang mustahil, hingga yang lelah menjadi kisah, hingga yang payah menjadi megah, sehingga setiap harapan mewarnai segenap ruang sejarah. Mana mungkin aku melupakan setiap masa kita bersama, antara suka dan tawa, antara cerita dan air mata. Kerana bagi anak rantau, ia menganggap orang sekelilingnya sebagai saudara terdekatnya, bahkan sebagai adik, abang, kakak, ibu dan ayah, meskipun sekadar ingin menumpang. Kerana yang pertama akan meninggalkan jejak yang lebih membekas. Kadang-kadang aku terfikir, kerana aku khawatir, adakah aku meninggalkan rasa memberatkan lebih daripada rasa kasih sayang. Akhirnya aku sedar, lawan bagi cinta bukanlah berhenti, tetapi meninggalkan. Kerana apabila telah sampai waktunya, kita takkan dapat undur walaupun sesaat. Kerana dengan meninggalkan, kita akan menerima. Dengan menerima, kita mampu melangkah. Dengan menerima, yang lampau menjadi gelap. Kerana dia pernah berfirman, berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan maupun berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.